Salam. Apa? Ikut sekali. Dia masuk dulu. Ikut. Seorang tinggal. Pakai baju ni. Kenapa? Saya pakai baju ni. Pada je. Kan abang nak tukar baju Melayu ke apa? Orang pakai baju Melayu semua. Semua baju Melayu. Semua baju. Oh Allah. Assalamualaikum kak. Macam mana sayang? Apa? Orang ni pakai baju tu semua. Kita tak tahu. Ada ke? Kalau ada baju Melayu nak tukar boleh je. Ada tak? Tak ada yang bawa? Tak ada bawa. Baju Melayu? Ha. Tak apa, okey je, tak kisah. Tak apa. Kita salah baju. Itulah. Ijal tak apalah, bilang. kamu- Ke baju kurung Itulah. kan itu bawa baju. Bawa ke? Dah tak ada bawa. Oh, dah. Tak plan pun nak datang. Ya pula. Ya. Tak boleh bagi tahu kan. Itulah. Tak fikir apa biasa je duduk datang sana gitu je. Tak apalah benda yang ada. Memang ada yang cara mana ni? Adalah. Ha? Semua orang pakai macam ni. Ya Allah. Ha. Memang. Kenapa pakai baju ni? Tak masalah. Yang penting abang datang bang. Baju apa tak kisah. Ya. Allah, kita nak ke mana ni Jal? Tempat ni Jal? Kajang. Ke Kajang tempatnya Dapur raya. Dapur Raya. Okey, jadi sekarang itu kita dijemput Ijal ke Dapur Raya. Kita dijemput Ijal untuk ke tempatnya Ijal. Abang nak ke depan ke? Boleh lah. Belakang kak. Kita belakang ni. Ha? Belakang. Kak. Tak apalah biar kami belakang. Abang nak belakang. Ha. Okey, mana boleh tak kisah. Biar dapat dukung hawa. Boleh. Boleh sini. Cuma masalahnya hari ni tu kita salah kostum. Salah baju. Sampai berapa ni? 8.42. Mengumumkan ketibaan sahabat kita dari seberang. Waalaikumsalam. Putri bersama isteri dan anaknya. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Hari kita dapat kamu. Saya sebelum ni minta maaf sebab tak tahu betul pakai baju ni. Tak apa. Tak apa. Isteri pun kami tak ada. Tak ada pakai baju Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah. Ya. Itulah kami minta maaf betul lah baju. Sebelum ni jarang kena kompang. Tanya. Semua warga Pratin. Ni Encik Aziz, Abang Aziz. Encik, ni Abang Afiq. Aduh, ganteng.
diucapkan kepada Abang Rahul dan juga Kak Cha dan juga anaknya Hawa nama dia. So terima kasih pertama dari anak-anak orang pengasih orang berhati. Assalamualaikum siap? Assalamualaikum. Di mana lagu seterusnya daripada kami? Lemak Manis. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir, senyum terukir bila disapa. Bagus je, tak nangis. Bila kali terakhir di Kompang ke bang? Masa kahwin lah. Okay, kita masuk dulu. Ada ni galeri macam mana penubuhan arti dan bunyi perasaan daripada Cik Siti Hasan. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada Rahul Cha. Betul kerja? Sampai dalam kita dah. So sebenarnya ini santunan kami lah untuk Rahul dan juga isteri. Bagaimana kalian berniat anak kami masa dia bertandang ke Lingga. Ya Allah rasa Lingga. Lingga Oh Lingga. Ya Lingga. Okey, cuba Rahul, kita sini dulu. So apa yang kita nak bawa kali ini adalah Mas Zuki hari ini. Okay, pengasas kepada Rumah Pengasih Warga Prihatin bersama-sama dengan co-founder PWP yang terdiri daripada Saifulna dan juga bapa-bapa yang awal. Macam saya dengan batch Ustaz Syokil dan the rest adalah batch yang seterusnya yang akan menjadi tundukan juga. Okey? Okey. Alright, so yang ini adalah kita punya Wall of Fame. Bagaimana kita punya simpatisan, adanya orang-orang yang banyak sokong, yang membantu dalam fasa pembangunan awal-awal dahulu sehinggalah yang terkini. Kita ada kita punya Wall of Fame ni juga. Jadi ini antara orang kata pemuka-pemuka ataupun ada menteri, Perdana Menteri, orang-orang kenamaan yang ada jawatan yang membantu dalam melancarkan kita punya pembangunan ini. Jadi kalau tengok kat situ, sorry, yang ini pun antara jenama kita pada peringkat awal dulu. Kita punya sarkastik. Pakai sarkastik ni dulu bersama dengan Saifulna. Kita jual t-shirt. So ini Khairi Jamaluddin. Dulu dia menteri bahagian apa, sukan di sana? Belia dan sukan. Okey, dan adalah banyak Perdana Menteri PMX yang terkini, Perdana Menteri Malaysia yang terkini pun ada. Dan kedatangan baginda Raja Muda Selangor. Ini yang masa ni di bawah program Serupun, dia visit rumah-rumah yang di bawah yang ada di Selangor. So itu dia. Okay, jom kita terus ke Al-Fasa.
So 8 fasa ni sebenarnya adalah bagaimana falsafah pembangunan rumah pengasih warga perhatian terbentuk daripada bagaimana kita interpret, memahami, menafsirkan surah 9, surah Taubah ayat 60. Tidak beritahu. Okey. Jadi kalau dalam gambar ni, ini memang antara fasa awal kita. Rumah di Sungai Ramal Baru. Jadi Sungai Ramal Baru ni adalah permulaannya dari rumah yang diwakafkan oleh Dr. Haji Wazuki sendiri, ayah kepada Abu Rijal. Okay, jadi dia wakafkan banglo dia dan juga harta-harta dia serta keluarga dia sendiri lah untuk pembangunan agama. So itu bermula establishment of rumah ni kita berasaskan sebagaimana model pembangunan yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Macam mana pembinaan Masjid Nabawi. Okay, dari dalam Masjid Nabawi itu sebenarnya adalah di kalangan sahabat-sahabat yang duduk di situ, dan juga ruang solat dan juga tempat orang kata sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah untuk mereka syurah dan orang kata berbincang, berdiskusi untuk pembangunan agama, pembangunan daulah. Okay, jadi di situ kita implement konsep tu dalam pembangunan rumah kita. Jadi kalau surah At-Taubah itu membicarakan tentang bagaimana pengalihan sedekah. Innamas sadaqah lil fuqara wal masakin. Jadi sesungguhnya hanyalah sedekah itu iaitu baginya untuk fuqara dulu. Jadi fuqara ini kalau kita faham, kalau dari tak mampu kan. Okey. Jadi kalau di dalam surah ini, surah 9 ayat 60 membicarakan tentang fuqara ini adalah orang yang memerlukan Allah. Okey, jadi dia sebenarnya adalah orang yang menjadi engineer kepada agama. Jadi Rasulullah dan sahabat-sahabat sebenarnya adalah fakir. Di mana kalau di dalam penterjemahan surah 271 tak silap saya, ataupun 273, bagaimana itu adalah satu pentakrifan ataupun penafsiran yang lebih tepat apa itu fakir. Nanti insyaAllah kalau kita ada ruang kita tunjukkan dekat dewan nanti. Okay, jadi kita nampakkan sikit. Inilah dia, daripada 200 menjadi 20 orang bila kita execute Al-Quran. Kalau dulu pada peringkat awal kita baca Al-Quran ramai-ramai, kita hujahkan, kita bincangkan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tapi bila kita bangunkan, hanya tinggal 20 orang. Jadi 20 orang di kalangannya adalah sahabat-sahabat seperti Safuna, Encik, dan kita ada Bapak Walian kita panggil, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain lah, yang menjadi tunjang kepada pembangunan rumah ni. Jadi daripada perintis itu, kemudiannya kita gali Al-Quran, kita execute Al-Quran itu, maka kita dapat banyak hikmah, banyak ilmu. Dan di situ kita pergi ke arah yang seterusnya. Inilah golongan yang mana menjadi modal insan dalam pembangunan rumah pengasih warga. Antara benda yang paling perlu sekali dalam kehidupan seorang manusia ini adalah ilmu, kan? Jadi ilmu itulah kebanyakan manusia tak sedar yang mereka miskin ilmu, memerlukan ilmu Allah. Maka daripada situ salurannya pergi ke sini. Ilmu-ilmu yang dapat daripada kita kaji, kita laksanakan, maka perginya golongan ini. Jadi dia adalah satu, sebenarnya surah 960 tu adalah satu falsafah kita, bagaimana Allah suruh kita ikut bagaimana konsep ini untuk membangunkan balik agama ini melalui saluran sedekah itu tadi. Sedekah itu adalah berasal daripada pokok kata siddiq yang bermaksud membenarkan. Jadi sedekah itu adalah benda yang kita benarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk amwal, iaitu harta, tenaga, sumbangan, apa-apalah. Jadi macam mana Rahul sekeluarga di sana, keluarga kami yang ada di sana menyumbangkan macam-macam lah kepada anak kami kan, yang menyantuni anak kami tu. Itulah bagaimana kalian nanti akan bergerak pergi ke simpatisan, iaitu yang menyokong kami. Bila melaksanakan anak kami ternyata mereka akan dibantu, akan disokong. So itu akhlak sebenarnya. So main point kita adalah pembentukan akhlak. Di rumah pengasih warga perhatian, A adalah untuk akhlak. Jadi akhlak ini yang kita bentuk pada anak-anak kita lah. Jadi macam mana kita sini sangat terkesan bagaimana Rahul sekeluarga menyantuni anak kami. Itulah dia akhlak yang ditonjolkan oleh masyarakat Melayu Lingga. Okey? Jadi itulah kita nak, Rahul sebenarnya sekeluarga datang ke sini sebenarnya memang kita nak balas apa yang Rahul berikan kepada anak-anak kami lah. Okay, dan di situ wujudnya simpatisan. Dia takut ke? Dia nak duduk. Oh, dia nak duduk, boleh tegak kan? Dan ada juga yang baru-baru, Ray Cafe, Ray Cruise yang kita ada. Yang terkini kita buat cruise tu. So itulah dia.
Bagaimana kita buat bisnes, kita berniaga, daripada berniaga kita bina networking. Dan networking tu lah kita terima simpatisan. Dan yang ada gambar dekat Wall of Fame tu, semualah simpatisan-simpatisan kita yang membantu kita sepanjang kita berniaga, berurusan, bermuamalah. Jadi kalau kita punya konsep, perniagaan ini adalah 9/10 daripada sumber rezeki yang Allah berikan kepada kita tu datangnya daripada perniagaan, dan the rest itulah datang daripada sumbangan masyarakat yang dipanggil simpatisan itu. Okey, dan kemudian ajakan paradigm shift ni adalah bagaimana kita nak mengembalikan. Kalau tengok visi RPWP pun untuk mengembalikan ketamadunan Islam itu melalui acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Sama juga di pasal kelima ini adalah ini dia yang kita nak bentuk. Daripada situ kita lihat penindasan yang berbentuk, mungkin dalam bentuk moden sekarang ni, penindasan yang berbentuk moden. Kalau kita tengok Ar-Riqab di dalam Al-Quran membicarakan tentang memerdekakan budak daripada belenggu. So mentality kita didik anak-anak kita daripada mereka menjadi typical Malay. Dan di mana tu masih lagi void, tak tahu kat mana. Tapi kita usaha ke arah itu. Itu impian. Alright, alhamdulillah. Okay, jom kita jemput Rahul dan isteri masuk ke Dewan Tamu kita untuk santap. Apa Rahul, relax je. Macam kejar. Nanti ayah mak ni pergi saiz kan. Kita bagi macam dah. Rating ni. Ya. Gradation ni. Kita bagi kebalanan. Memang tak yang tu betul. Memang kita tak bagi tahu. Memang saja kita tak. Dia terkejut. Okey. Oh, artis. Ini dia. Okey, silakan. Ni dia warga kita anak-anak. Jemput. Silakan saudara kita dari seberang seluruh dari hingga dari Kepri, Kepulauan Riau sedang masuk ke dalam dewan bersama isterinya Cik. Boleh duduk ke tak? Okey. Boleh. Okay, jemput datang, jemput masuk kepada jemput duduk Abang Rahul dan juga Kak Cai. Tahu semua lapar. Sama juga kita daripada KL tadi tak? Okay, kita majlis santai je. Basically dah mula daripada tadi dah. Okay, boleh duduk dulu. Jadi kita buka majlis dulu kan? Okay, duduk. Habis kita baru nanti masa Tania, kita ada kejutan untuk Abang Rahul. Ambil sore. Hari letak langsung dari Lingga dan Garut. Isap mute. Boleh unmute. Makan juga. Sambil makan juga. Biasa buka. Mak tengah makan tu. Assalamualaikum, Abang Rahul. Waalaikumsalam. Selamat datang di RPWP saudara. Alhamdulillah sampai juga ke sini. Cuma betul-betul tak nyangka tanda sampai semeriah ini. Okey, tak apa, kita buka majlis dulu. Kita mulakan majlis dulu ya. Dalam masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alihi wal mad'un. Alhamdulillah, ikutkan ayah pun nak join juga sebenarnya. Ayah kepada saya dan juga Abang Isa sekarang ada
island. So patutnya sekarang ni rasanya tengah hari dah siang, tengah bawa trip. Jadi dia pun nak join juga sebenarnya. So kena call. Kena call rasanya. Memang nak join. Katanya kalau dah ready call, nanti abang masuk. So kita tunggu. Okay. So alhamdulillah dapat juga kita berkumpul sama-sama. Tak kisahlah yang berada di depan mata ataupun secara maya. So alhamdulillah syukur sangat-sangat. Dapat juga kami balas kunjungan daripada Abang Rahul. Memang kita kalau boleh nak paksa juga datang sebenarnya. Ikutkan hampir tak jadi. Ikutkan Kak Cha tak jadi datang sebab esok ada perjalanan panjang. So kita paksa, akhirnya alhamdulillah dapat juga Kak Cha ada berada di sini. Okay, so alhamdulillah tanpa buang masa, kita ada sedikit tayangan video sebelum kita makan. Seterusnya saya ingin kepada adik-adik yang tak tahu yang tadi abang ada baca, abang ada, kalau siapa yang tak kenal Abang Rahul, so Abang Rahul ni sambil-sambil tu konti boleh tolong bukakan video travelog yang Abang Ijaz dan juga Abang Ishak pergi di Lingga. So kalau siapa yang tak tahu, Abang Rahul ni ialah orang yang jadi tuan rumah kepada Abang Ijaz dan juga Abang Ishak semasa di Lingga. Kalau siapa yang tak tahu, Lingga ni dia ialah Kepulauan Riau yang berada di Kepulauan Riau yang berada di Indonesia. Dia dekat bawah daripada Singapura. So yang duduk dekat Kepulauan Riau ni di Lingga, dekat kampung restoran tempat yang Abang Rahul duduk ni ialah orang Melayu. So Abang Rahul dan juga Kak Cha ni ialah orang berbangsa Melayu dan juga Tu ayah buat dia tu. Bapak pakai baju. Dijemput pinkan kamera. Okey. Baik. Nah, sebenarnya suara dia tak keluar. Dari yang telah menyambut dengan Fina dan isteri serta anaknya, kami merasa terharu sekali. Dan juga bapak, makanan dekat atas meja tak pernah tak ada. Pagi-pagi mesti ada nasi goreng. So memang tak pernah lapar lah orang kata. Alamak yang Ni apa ni? Ini Blackton. Ini udah merah. Merah ini. Sama, dua Blackton. Dua Blackton, satu udah merah. Untuk Rahul. Oh. Memang. Aduh, saya kau. Dapat Rahul, saya tinggal je. Susah nak berjaya tu. Try. Try. Review. Ini. Okey. Itu baru udah merah, belum Blackton lagi. Oh, tu udah merah. Udah merah. Nasi Blackton tu. Ini Blackton. Sampai. Cuma kalau kata nak pergi Natuna lambat ni macam Ikan kampung. Apa ni, Sai? Ni Blackton. Ni udah merah. Awak betul dah jumpa awak. Rapi. Sedap. Yang mana sedap? Abang baru coba udang merah. Yang Blackton ni. Adik. Oh. Wah. Udang merah. Pahit dia lebih. Biji dia tipis kan? Wah. Boleh tak bertahan? Sebentar. Hawa makan. Bau budak semua dia. Tak boleh. Tunjuk. Seng. Seng. Nak tunjuk. Apa tu? Ambil. Banana. Mantap. Okey bang, terima kasih.
Kalau tak dapat gambar je. Kalau tak menyesal kan. kalau tak balik cium bau je. Bau je dia. Aduh. Saya suka saya main kat luar. Banyak kawan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan dari hati saya yang paling dalam, dari keluarga kami juga di kampung, mengucapkan terima kasih banyak pada semuanya keluarga daripada LPWP yang telah betul-betul nyambut saya. Padahal saya mohon maaf juga sebab saya pakai baju macam ini kerana memang tak menyangka akan disambut semeriah macam ini. Tadi awalnya tu saya fikir silaturahmi biasa je, kita jumpa-jumpa berbual. Ternyata pas Ijal tadi datang jemput, pakai baju kurung je. Saya tak bawa, tak apa, kata Ijal datang je. Pas sampai di sini rupanya disambut dengan kompang sekali. Rasa betul-betul terharu lah sebab mohon maaf betul kerana memang macam saya datang dari kampung tapi disambut dengan yang semeriah ini tu, saya rasa betul-betul macam itulah, terasa sangat-sangat terasa lah sambutan dari sini. Alhamdulillah. Padahal macam Ijal sama Ishak di kampung sebenarnya tak yang semacam mana lah kami menyambut, tapi di sini disambut dengan macam gininya. Itulah, mungkin kalau sebenarnya kalau nak ini apa, betul-betul terharu lah gitu. Tak dapat yang nak berkata-kata lebih lagi dengan sambutan yang sangat luar biasa ni. Alhamdulillah lah. Mungkin untuk ayah SN, ayah mungkin nanti semoga dapat juga bersilaturahmi kembali ke Lingga kan, nanti jumpa juga sama orang tua kami. Semoga lah dapat juga berjalan-jalan ke Lingga. Mungkin itu je lah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf juga kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan keikhlasan tu terasa. Dia bukan cerita Semacam ini. Ini saya bimbing rasanya. Betul, abang saya macam sambutan yang betul. Indonesianya PWP. LPWP. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak di sebelahnya tak ada anak mak Rahul, anak menantu mak, cucu mak. Dengan begitu luar biasa lah bagi kami. Ucapan terima kasih je lah. Terima kasih mak. Terima kasih pun satu agama, satu bangsa, tetapi kita dipisah-pisahkan oleh negara yang berbeza. Dan kalau di bahagian utara dipisahkan juga antara British dan Siam, dan kemudian di selatannya dipisahkan di antara British dan Belanda, yang mana di dalam wilayah Belanda hari ini namanya Indonesia, yang mana yang di bahagian wilayah British menjadi Malaysia. Padahal kita bercakap bahasa yang sama, agama kita yang sama, budayanya sama, tetapi berlainan negara. Jadi berlainan negara hari ini kita nak masuk ke sana nak masuk ke sini perlu pakai pasport. Tetapi kita kena tahu hari ini dalam persaudaraan kita ini tidak ada pasport. Dalam persaudaraan kita ni kita adalah satu yang diikat pada satu dasar yang sama, iaitu dasar agama yang sama. Jadi untuk Mak, Kais dan Bapak,
Persaudaraan ini juga ni ya. Nanti lepas daripada ni kalau Rahul nak datang ke Malaysia, jangan tak ikut. Simpan cuti banyak-banyak sedikit. Bukan banyak-banyak sedikit, banyak-banyak untuk sampai ke sini ni. Hari ni dapat berapa jam saja? 2 jam, 3 jam saja. Tak sempat nak bawa pergi kebun makan durian bawah kebun. Dekat bawah kebun, dalam kebun. Hari ni dapat bawa durian tu pergi ke meja. Lagi baik kalau kata dekat bawah pokok durian, kita makan durian. Cepat. Nanti insyaAllah boleh pakai baju ni secara sawasiah. Kita bagi Abang Rahul jadi duta brand kita di lingkar sana. Ini baru Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Jadi sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ni, so saya ingin jemput semua ayah-ayah, ibu-ibu dan juga anak-anak rumah pengasihan warga Berantin untuk datang ke depan pentas. Kita bergambar beramai-ramai bersama Abang Rahul dan juga Kak Cha. Terima kasih. Jom. Terima kasih banyak. Jom bang, kita nak bergambar dengan semua anak-anak. Oh, Sekali. Tu hawa besar. abang punya boleh pacak ke? Boleh. Ada. Okey. Ini semua. Semua kita good. Alright, ini baru. Video. Belum. Ini 1, 2, 3. Ini baru. Jumpa kalau adik-adik boleh terus ke belakang semula. Dan kita beri ruang kepada Abang Rahul kalau ada makanan nak dihabiskan lagi ke. Boleh. Rahul M. Ya. Boleh M. Boleh? Boleh. Hari tu saiz M juga kan? Ha. M. M pas lah. Kecil. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dia akan sulit datang nanti insyaAllah. Jangan kita cari masa, nanti kita pun nak ke sana juga. Sejak boleh kami tunggu. Terima kasih banyak-banyak. Oh. Terima kasih banyak boleh. Terima kasih banyak. Kita jumpa sana nanti insyaAllah. InsyaAllah. Sampai dekat Pasir Gudang ni kita tunggu nanti. Lalu Pasir Gudang ya? Setulang. Kemarin Setulang. Dari Setulang. Setulang. InsyaAllah. Selamat kembali kepada para saudara selamat dan sahabat. Sallallahu Nabi
Baru ada ucapan last. Vanilla. Ada ucapan last baru. Tiga. Apa? Ucapan last. Ucapan terakhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak betul untuk keluarga daripada, kalau kami sebut RPWP atau RPWP, atas sambutan yang luar biasa, betul-betul sangat tak menyangka dengan sambutan yang macam ini, yang betul-betul buat terasa betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak ya. Tak boleh masuk dulu. Masuk. Salam. Okey. Alright, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okey. Dia akan pulang. Dia akan hijau. Lupa kamera. Kacau tak? Kamera. Nak buat ni ending. Oh, ending. Bye. Dia dari dalam tak? Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Luar biasa. Jumpa di Lingga. Terima kasih. Ya Allah. Luar biasanya. Alhamdulillah bang. Itulah. Ya Allah. Nak. Bang Ijaz tak kasi kisi-kisi.